tolong anak pertama. Patut jadi kakak yang bagi contoh dekat adik-adik. Kamu ni kena banyak mengalah dengan mereka, faham? Mak tak kira. Esok kamu teman mak pergi pasar. Lepas tu balik nanti kita bersihkan rumah. Sebab nanti opa, mak angah kamu, mak lang kamu semua datang rumah kita ada makan-makan. Bersihkan bilik kamu sekali. Along faham tak ni? Okey mak. Along minta maaf. Angah, kamu kenapa nak pergi beli baju baru? Kamu kan boleh pakai je baju Along. Mak, mana muat mak? Angah ni lagi kecil pada Along. Along tu semalam pun mak balik pukul 2 pagi. Kamu tak balik lagi? Kamu pergi mana Angah? Angah pergi lepak dengan kawan-kawan Angah. Kejap. Mak buat apa pula balik pukul 2 pagi? Kanoi. Mak jumpalah kawan Angah pergi ada kerja sikit. Kenapa mak? Tak adalah. Kamu ni tak payah nak sibuk lah hal orang tua. Dah pergi semua kain sana. Tak percaya aku. Mentang-mentang abang outstation. Astaghfirullahalazim, Dek. Apa pun sipah semua baju ni, Dek? Kamu kemas semua ni, Dek. Kemas. Mak lah kemas. Mak kemas. Kamu ingat mak ni kulit kamu. Adik tak ada kemas rumah lah. Adik mana ada tiba gambar nyapu? Hei, kau ni, Dek. Main pun je kerja kau kan? Tak ada mak adik nak main juga. Adik nak main pun juga. Tak asyik. Alah, angai elok je main. Tak pernah tegur pun. Amboi. Pandai dah melawan, mak melawan abang? Tak apa pula. Apa kau cakap? Amboi, mulut kau ni. Aku cili kau. Pergi bawa homework sekarang. Fun is my world. Adik ni budak Gen Z. Tak boleh tak ada fun tau. Ya Allah, Dek. Penat di kepala mak kau ni, Dek. Tidurlah mak. Mak pun dah tua dah. Hei, astagfirullahaladzim. Memang tak guna anak aku semua ni.